Betul ke Pora ni hantu Aku pergi rumah dia hari tu okey je, mandi bunga, ambil barang. Tapi tak mungkin lah, tak mungkin. Tapi aku pergi rumah dia tadi asal aku kena salah taubat lah. Solat taubat, cara solat taubat. Aduh, bahasa Jawi pula, mana aku pandai bahasa. Allahu Akbar. Kau ni kenapa lah? Ni kali masuk tu bagi tahulah dulu. Aku takut lah nak tidur bilik tu seorang. Mak main. Esok aku nak tidur dengan kau lagi boleh tak? Boleh lah. Ya. Mana phone aku ni? Pukul berapa dah? Allah. Aku sentiasa dihantui lembaga-lembaga yang menakutkan. Termasuk Pora datang menuntut janji-janji dia. Aku tak tahan sampai aku terus dibawa ke hospital gila. Aku tak rasa aku gila sebab aku bagi tahu semua benda betul, tapi tak ada siapa yang percaya aku. Dan untuk apa aku terus makan ubat kalau aku tak sakit? Aku lari daripada tempat tu. Cop. Tadi you mention siapa nama penulis artikel tu? Jiwa Kental? Ya, betul. Kejap. Habis tu, siapa yang bunuh Zanita? Yang membunuh